pada saya lah saya nampak jurang yang sangat besar antara yang atas dengan yang bawah sekali. Dan yang bawah tu memang tak mencapai lah piawaian yang kita inginkan. Yang atas tu of course kita boleh push lebih sikit. Saya rasa especially the top two ada banyak ruang untuk pergi lebih jauh. Top two. Nak tengok Ranisha, kualiti yang ada pada dia memang jauh meninggalkan peserta-peserta yang lain. Vocally saya rasa kalau kita nak tengok daripada aspek vokal sahaja, Ranisha saya nampak adalah yang terbaik lah setakat ini. Adam and Nazmi. Adam and Nazmi is second best. Nampak Adam dan Nazmi tu saya rasa sebab dia berdua dan mereka serasi bersama, kita nampak dia sangat, kan kadang-kadang kita tengok bila duo ni, bila dia orang tak biasa, dia nampak kekok, tak selesa. Tapi kita nampak dia orang sangat selesa. Bila harmoni pun dia tak macam mencari-cari apa, dia dah nampak macam flow je, fluid dia punya perjalanan vokal dia tu. Saya rasa kalau betul-betul dia boleh memberi, kalau sampai final lah mereka berdua ni, boleh memberi saingan kepada, tak semestinya Ranisha yang boleh menang. Sebab selain daripada vokal, kita ada juga markah persembahan, markah creativity, you know. So benda-benda ni diambil kira. So saya rasa antara dua ni the apa orang kata biggest contender lah, ya. But having said that, kalau lah katalah for example, let's say sekejap saya tengah fikir siapa lagi ada? Husain lagi? Kilo, okay. Gadzi, Kifli, Denny. Unfortunately, yang lain tu saya rasa agak jauh ketinggalan. Kalau Kilo, dia work on his vocal technique, insyaAllah. Yadzi, kalau dia work on dia punya the basic elements, seperti macam saya cakap, pitch control, dan dia tidak over the top. Sebab tadi bila saya buat apa tu, rancangan apa yang sebelah ni? Dan tadi tu kat bawah tu bass. Bass tu rancangan bass tadi, saya baru sedar saya pernah dengar dia nyanyi untuk Misha Umarnya konsert, antara peserta yang dipilih untuk bersama Misha. So I remember him now. Dia antara penyanyi yang suka over the top, you know. Bila menyanyi tu macam-macam sangat dia letak. So kalau dia belajar restrain, less is more, insyaAllah dia pun boleh pergi jauh juga. Sebab I kind of like his tone, very beautiful. Kilo has got a very unique difference kalau kita nak comparekan dengan apa yang kita dah biasa ada di Malaysia ini. Tapi itulah, kena work on the technique and juga elemen music kena perbaiki, work on the polishing up on the musicianship. Itulah, sekiranya yang berada di bawah ni kebanyakan ada masalah teknik. Masalah saya rasa kalau kita nak compare, mungkin yang di bawah ni kurang experience, yang berada di bawah ni kurang experience, dan juga masalah basic musicianship. Okay, iaitu elemen pitch, elemen tempo, elemen apa tu, ekspresi. Itu kita dah masuk interpretasi, ya, kalau ekspresi tu. But ini yang akan menjadikan satu persembahan tu lebih, orang kata, mega lah. Bila kita tengok tu kan, kita macam, oh, kadang-kadang is the voice, kadang-kadang is the expression, kadang-kadang is the soul that they portray, kan, yang diceritakan. So itu yang pada saya akan menjadikan seseorang peserta itu lebih gah di atas pentas. Untuk penyanyi zaman sekarang kan, untuk diorang keluar nanti, apa yang diorang sendiri perlu ada lepas tamat pertandingan? Apa yang dia perlu ada? Zaman sekarang ni, yang senangnya bila dah masuk pertandingan, dia famous. For example, Husain. Saya diberitahu tiap-tiap minggu dia menang. Okay, so kadang-kadang populariti itu menyebabkan kita lupa bahawa kita perlu kerja lebih keras. You know,
So macam Hussain sebenarnya he's got a beautiful voice, he's got the package, the whole look. Tapi saya mengharapkan dia ambil peluang ini untuk redeem himself daripada TTMM, right? Betul? TTMM. Sebab masa di TTMM tu kita menganggapkan mungkin dia boleh menang, tapi malanglah masa tu dia sakit. So I was hoping that bila dia berada di big stage tu dia boleh, apa kata dia punya caption selalu, buckle up. Dia akan buckle up dan really work hard. Tapi saya nampak dia punya progress tidak terlalu besar. Kalau kita nak compare sebab dia dah masuk TTMM, fresh kan daripada TTMM. So dah berapa minggu dah tu. So sepatutnya dia lagi nampak lagi macam wow. Tapi saya masih belum nampak that real wow. Sebab saya rasa sepatutnya boleh dah. Boleh dah sebab dia dah, cikgunya pun sama, cikgu vokalnya ada, Cak Han pun sama. So they are comfortable working with him dan he is comfortable working with them. So sepatutnya dia dah lebih boleh push diri dia untuk lebih lebih menyerlah lah. Pada saya persembahan dia sebagai peserta dari pertandingan lain agak kurang lah. Sepatutnya boleh lebih lagi. Jangan salah faham, saya bukan cakap dia tak bagus, saya bukan cakap soal dia tak sedap, saya cakap tentang progress. Ya, saya mengharapkan progress yang lebih baik daripada dia kerana dia datang dari fresh dari satu competition sebelum ini. Kalau nak boleh share sikit pasal penjurian sebagai juri yang pengalaman, tengok juri-juri yang baru ni ramai orang kata macam komen-komen mereka terlalu basic, terlalu macam tak in depth bagi seorang Tok Nas tengok dia. Tak begitu teknikal, tak mengajar. Sebenarnya kita bukanlah nak mengajar. Tak semestinya menjadi juri itu tak perlu nak jadi cikgu. Macam saya sendiri, kebetulan saya memang mengajar. Dan mereka juri-juri yang lain ni berdasarkan pengalaman mereka. So mungkin dalam bahasa teknikalnya agak sukar untuk mereka sebut kerana it's not something that they are used to doing every day. Tapi kita boleh ambil apa orang kata dia punya pengalaman itu, apa the input yang dia beri itu. In fact pada saya kadang-kadang saya sendiri pun ada orang cakap terlalu teknikal pula, kan, orang tak faham pula. Jadi kalau layman tu ada kalanya bagus juga asalkan orang faham. Cuma perlu difikirkanlah angle mana yang kita nak ambil atau kita nak kupaskan pada para peserta. Sebab macam diorang for example juri-juri yang dah biasa duduk di meja juri itu selama let's say how many weeks now? 7? Now 6 weeks. So dia dah nampak progress. So takkan tiap-tiap minggu dia nak cakap benda yang sama. So dia kena fikirkan, okay, sebab dia dah tahu dia ni nyanyi macam mana, apa yang kurang daripada ni. So every week dia boleh ambil one angle. So janganlah tiap-tiap minggu ambil benda yang sama je. Itu yang akan menyebabkan orang rasa macam sama je, tak ada apa lain. So they have to do a little bit of research lah on what are the elements in music, in performance, in acting, in dancing, in macam mana cara nak bawa diri atas pentas. Benda-benda tu semua dia orang kena fikirkan dan okay, minggu ni kita fokus on this, minggu ni fokus on this. So macam tu jadi lebih bervariasi lah dia orang punya komen. Macam mana saya komen pasal juri pula ni? Kongsi pengalaman. Ya, dia orang muda lagi. So I think macam Hale pun pernah belajar dengan saya. Some comments are really good. Aisyah pun ada idea-idea yang baik. Begitu juga dengan Hakim. Cuma macam saya kata tadilah, boleh ambil angle lah daripada tiap-tiap minggu tu kita tak ambil, masing-masing ambil angle ni. Dan kadang-kadang kita pun bila, macam saya sendiri pun dah bertahun-tahun menjurikan, kadang-kadang kita pun apa lagi nak cakap kat budak-budak ni. Sebab kita dah cakap everything. Walaupun peserta tu lain, tetapi saya dah cakap pasal
for example, let's say lah phrasing. Dah cakap pada pertandingan yang ini, pertandingan itu pun dah cakap, pertandingan yang itu pun dah cakap, ni nak kena cakap pasal phrasing lagi. You know, so mungkin pada orang alah benda yang sama tapi pesertanya lain. Mereka tu tak faham. Jadi kadang-kadang kita kena ulang benda yang sama. Tapi bila kita ulang tu kita boleh anglekan lain sikit lah. Tapi benda-benda macam basic musicianship, pitch, tempo tu tak boleh nak lari lah. Itulah dia punya terma. Tak boleh nak kita nak cakap benda lain. So yeah, it's like that.